Segmen Jeps. Jual, elak, beli dan simpan. Jual Muhammad Kudus. Berhadapan pertahanan Liverpool yang tidak konsisten pun beliau tidak dapat menjaringkan gol. Ini kan pula pertahanan Palace dengan stats lebih baik daripada Spurs. Ya, Palace dibolosi 4 gol game week lepas. Namun pandangan hamba ianya bersifat sementara. Barisan serangan Spurs bakal menghadapi detik sukar di Selhurst Park. Guehi dan rakan-rakan dijangka tidak akan mengulangi kesalahan mereka game week lepas. Ditambah pula, form semasa Spurs tidak meyakinkan untuk pengurus fantasi membuat pelaburan. Jual juga Welbeck. Bagai menunggu bulan jatuh ke riba apabila anda menyimpan Welbeck. Dengan sifat hustler bijak menyorokkan kecederaan pemain Brighton ketika sidang media, ini lebih menyukarkan untuk menyimpan Welbeck. Ditambah pula, Welbeck bakal berhadapan pertahanan Arsenal yang kekal merekodkan stats terbaik walaupun dengan ketiadaan Gabriel. Menjual Welbeck boleh memberikan anda ruang dan peluang bagi anda mendapatkan penyerang sensasi FPL buat masa ini, Ekitike. Tips kontroversi game week ini, elakkan membeli Morgan Rogers. Ya, sudah 2 game week berturut-turut Rogers membawakan mata 2 digit buat pemilik beliau. Namun 2 game week tersebut perlu anda sedar ialah jadual perlawanan termudah buat Villa. Game week ini berlainan ceritanya. Rogers bakal berhadapan Enzo dan Caicedo di Stamford Bridge. Walaupun dibolosi di St James Park game week lepas, beraksi di Stamford Bridge bakal memberikan impak positif kepada barisan pertahanan Chelsea. Ditambah pula, Chelsea dengan kehadiran Fofana hanya dibolosi 2 gol dalam 3 perlawanan. Oleh itu, elakkan membeli perancang kebangsaan England ini. Elakkan juga membeli Dominic Calvert-Lewin. Sejak menjaringkan gol ketika penampilan super sub menentang Manchester City pada game week 13, jangkitan gol Calvert-Lewin kian merebak secara konsisten. Beliau telah menjaringkan 6 gol dalam 5 game week yang lepas. Dari segi stats, Calvert-Lewin amat meyakinkan. Namun membeli beliau bermula game week ini dilihat tidak relevan. Berhadapan pertahanan Sunderland di Stadium of Light adalah mimpi ngeri buat penyerang-penyerang EPL. Kali terakhir pertahanan Sunderland beraksi di laman sendiri, mereka hanya melepaskan peluang gol kepada pihak lawan XGC hanya dengan rating 0.24. Ini ialah level pertahanan The Gunners. Oleh itu, Calvert-Lewin hanya sesuai untuk disimpan namun bukan untuk dibeli. Beli Matheus Cunha, simple and easy. Selepas Amorim mengesahkan Bruno memerlukan masa untuk kembali beraksi semula, perpindahan sisi dari Bruno kepada Cunha dilihat semakin popular. Ada juga yang menjual Bruno untuk membawa masuk Declan Rice. Namun saranan hamba dahulukan pembelian Cunha. Pada separuh masa kedua, selepas Bruno dikeluarkan pada game week lepas, dapat dilihat Cunha semasa di Wolves membuat comeback. Aksi demi aksi perlawanan fokus di antara Villa dan United kebanyakannya berfokus kepada pergerakan-pergerakan bahaya Cunha. Dengan Newcastle berhadapan kecederaan di bahagian pertahanan dan pasukan Wolves menanti pada game week 19, membeli Cunha bakal membawakan anda senyuman. Beli juga Ekitike. Walaupun Ekitike tidak mendapat mata 2 digit game week lepas, jaringan gol masih dibuat. Selepas kecederaan yang dikatakan jangka panjang buat Isak, pemilikan Ekitike dilihat semakin menarik. Wolves yang semakin merudum walaupun selepas menukar taktikal game week lepas, masih pasukan yang digemari pasukan EPL untuk mendapatkan kemenangan. Ekitike bakal berhadapan pertahanan Wolves antara yang paling banyak dibolosi musim ini. Walaupun rekod penalti beliau tidak berapa baik, Ekitike menjadi vokal serangan Liverpool sejak beberapa game week kebelakangan ini. Persoalannya, siapakah yang lebih baik game week ini? Ekitike atau Thiago? Fikir-fikirkan. Simpan Marc Guehi, kapten pasukan Palace ini, menjadi calon simpanan game week ini. Ya, amat bisa bila dibolosi 4 gol game week lepas. Jika tidak disebabkan mata Defcon, sudah pasti 0 poin ataupun mata negatif bakal menanti beliau. Namun saranan hamba kekal bersama Guehi. Game week ini, Palace bakal berhadapan pasukan bergolak EPL Spurs. Dengan ketiadaan Romero, gol tandukan seakan cerah buat Guehi. Dikala pengurus fantasi menjual beliau untuk mendapatkan pertahanan seperti Lewis Potter, teruskan memberi kepercayaan kepada Guehi.
mungkin ada manis-manis buat anda game week ini. Ini bakal menjadi perdebatan di kalangan pengurus fantasi, terutama yang menggunakan formasi 3-5-2 untuk pasukan mereka. Simpan Thiago amat-amat difahami. Di dalam perlawanan mudah menentang Wolves game week lepas pun, Thiago Ketum membawa duka. Ini amat mengecewakan semua pemilik beliau. Thiago merekodkan stats penglibatan gol XGI dengan rating hanya 0.01 dalam perlawanan tersebut. Malah Virgil van Dijk sendiri yang bermain sebagai pertahanan merekodkan rating XGI lebih baik dengan 0.15 game week lepas. Tanda-tanda untuk menjual Thiago seakan jelas dengan ketiadaan Dango. Namun pada hamba, ada yang tidak kena menjual beliau sebelum beliau berhadapan Bournemouth dan Spurs 2 game week akan datang. Segmen Maulana. Semenyo menjadi pilihan hamba game week lepas. Gol hadiah yang hamba anggap tuah kerana pertahanan Burnley yang tergelincir, hamba terima dengan hati terbuka. Selepas Bournemouth dibolesi, Semenyo terus mendapat 3 mata bonus. Level pilihan hamba bertaraf Maulana Sifu. Kevin Schade menjadi pilihan hamba game week ini. Schade bagi hamba tidak bertuah game week lepas. Schade merekodkan rating 0.57 rating penglibatan gol ketika berhadapan pertahanan Wolves game week lepas. Jika Thiago tidak mendapat peluang gol game week ini, Schade berkemungkinan besar aset seterusnya mendapat peluang tersebut. 1 gol dan 1 assist dari perancang Brentford ini. Pemain pilihan rakan FPL. Berikut adalah pasukan pilihan rakan FPL game week lepas. Level pilihan ini bertaraf Marhain. Berikut adalah 15 pemain pilihan rakan FPL game week ini. Adakah anda setuju dengan hamba? Siapa yang perlu dijual? Tuliskan komen anda di ruangan komen. Ingat, saya bukan Sifu. Saya hanya berkongsi info. Assalamualaikum.